Jadi tourism Malaysia tolong buat kerja. Kan? Korang ni berjalan nombor satu, nak pergi Europe lah, nak pergi itu lah, nak pergi ini lah. Tapi Langkawi tu pun korang tak boleh jaga. Macam Langkawi, okey, Langkawi. Orang tak nak pergi bukan sebab orang tak suka. Memang orang suka, makan senang, tempat ada. Tapi mahal ya amat. Okay, good morning gang. Kita daripada Nakhon Ratchasima. Jam sudah menunjukkan pukul berapa dah ni? 7.40 waktu tempatan, lebih kurang 8.40 waktu Malaysia. So kita akan menghala ke Pattaya City hari ni. Tapi sebelum tu kita ada beberapa singgahan lah. Khao Angke Viewpoint. Dia kat atas tanah tinggi sikit lah sebelum sampai ke Pattaya. Hari ni perjalanan kita lebih kurang plus minus dalam 5 ke 6 jam. Kami bawa breakfastnya seperti biasa lah dekat 7-Eleven. Isi perut sikit ala-ala kadar sebelum kita meneruskan perjalanan. Cuaca sejuk gang. Hari ni 19 pagi ni lah 19 darjah Celsius. So amat best, amat selesa untuk kita ride. Alhamdulillah. Semua segar-segar. Hari semalam kita tidur B2. Memang hotel dia sangat-sangat recommended sebab tilam dia best gila bang. Memang best gila. So ya, nanti kita sambung semula lah dekat Khao Angke belum kau sebutnya. Ya, dia viewpoint. Okay gang, selamat doakan kami. Quran is a miracle, bro. Only an asshole can't see. But where am I going with this? Because of their chopping John the Baptist's head off, peace and blessings be upon John the Baptist. He's one of the most righteous servants of God. He's mentioned by name in the Holy Quran. John the Baptist was killed, decapitated, and then they tried to humiliate the Messiah. When they did this, they were cut off from Revelation. And then God crossed over to the other side of Abraham to deliver the final testament. That's what the Quran is. It's the last testament. We believe in the Old Testament. We believe in the Psalms of David. We believe in the gospel of Christ, which was not preserved. We know that the Torah was corrupted. We know that they changed the passages. Mm-hmm. And that is why we believe that the Quran is like the filter. It came last to rectify everything that came before it. And God made the book in such a way that anyone could memorize it. Itu penutup. Gang, hari ni kita ada sedikit perkongsian ilmu daripada Ustaz Al-Kamar berkenaan dengan Taurat, Injil dan Quran. Jadi apa yang sila Ustaz silakan. Salah dia sampaikan kan? Kita tidak menafikan ataupun kita tidak percaya kandungan. Kita percaya yang rukun iman itu, percaya kepada iman itu ialah percaya kepada kitab itu ialah yang asal tu. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa, apa yang dibawa oleh Nabi Daud, Taurat, Injil itu ialah yang asal itu. Kita memang percaya dalam rukun iman. Al-Quran hadir ialah memansuhkan Al-Quran. Memansuhkan Injil dan juga Taurat ni tadi. Kita dimansuhkan oleh Allah. Semuanya terkandung dalam Al-Quran. Andai katalah umpamanya ada yang mendakwa tapi sebenarnya takkan ada. Injil yang asal tu ada, maka kita juga wajib umpamanya kita dia dalam Injil tu tadi percaya apa semua. Tapi Al-Quran ni tadi dia dah memansuhkan dah Injil dengan Taurat. Rukun iman tu percaya pada kitab tu tadi ialah
kepercayaan kita ketika dia diturunkan itu kita wajib percaya. Jadi kita boleh percaya, kita wajib Wajib. percaya, tapi tak boleh amal lah, betul? Maknanya begitu. Amalan kita tetap pada Al-Quran. Semua dah Ya. So penutup dia sebab dia keluar Taurat, lepas tu dia beribu-ribu tahun, lepas tu Injil, lepas tu beribu-ribu tahun. Masalah Injil ni dia terpesong, dia banyak terpesong, dia banyak orang kata cabang-cabang dia. Pengikut dia yang memesong. Dia buka buku baru, dia adjust buku baru, dia orang kata apa, dia buat buku dia lah. Jadi tetapi setelah beribu-ribu tahun daripada Nabi Isa tu, bila turunnya baginda Nabi Muhammad, dia tutup dengan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran tu penutup segala-galanya. Jadi dia merangkumi semua kitab sebelum ni, dan itulah penutup. Betul tak? Betul. Alhamdulillah. Itu perkongsian kita pada hari ini. Kita ride bukan semata-mata ride, kita berkongsi ilmu, kita mencari masjid-masjid. Tadi ada masjid, geng, tapi termis kita dah terlaju kan. Saya nampak alamak. Tapi itulah bukan waktu kan. Susah juga kalau kita singgah. Tak ada waktu pula. Kalau kita lalu tadi waktu Zohor ke waktu Asar, memang confirm aku masuk lab tu, masuk lagi. Okay guys, kita sambung perjalanan kita. Kita on the way ke Pattaya City. Okay, kita sebenarnya nak menghala ke sebuah temple. Okay, bukan temple untuk kita berziarah ke apa tak, tapi sebab kita amat kagum dengan dia punya seni bina dia. Temple ni dipanggil Sanctuary of Truth. Dia dibuat 100% daripada kayu, geng. Daripada kayu. So kita nak tengok dia punya seni bina tu. Kita nak tengok macam mana orang Thailand, kekayaan seni orang Thailand tu. Bukan kita nak beramal, bukan kita nak menziarah ke apa benda ke, tak. Cuma kita nak pergi tengok keindahan seni bina. Okay, so kejap lagi sampai saya update. Khaotip. The Sanctuary of Truth is the largest wooden building in Thailand and uses only wood throughout its entire construction as a tribute to the ancient Thai carpenter style. Each carving in the Sanctuary of Truth represents a blend of Hindu and Buddhist beliefs, showcasing the unity and harmony of different spiritual traditions. It's a place where visitors can reflect on the interconnectedness of all things. Whether you come here seeking spiritual enlightenment or simply to marvel at the beauty of its architecture. Okay guys, Assalamualaikum. Kami selamat sampai di Pattaya, guys, Pattaya. Sekarang kami berada di The Sanctuary of Truth. Dia merupakan sebuah wat ataupun temple lah. Tapi keunikan dia ialah dia dibuat 100% daripada kayu. Jadi itulah, ingat hadap di hati kami nak tengok lah. Tak sangka pula tempat ni nak masuk bertiket. Dah tu beratur dah tu tiket dia tu. Jadi dia jauh ke dalam sikit lah. Jadi itulah, kami tengah fikir-fikir, rasanya macam tak payah masuk kot. Aduh, ingatkan kita boleh parking terus masuk je. Rupanya dia ada tiket, nak kena naik bagi, dia jauh ke dalam lah. Dia jauh ke dalam lagi. Jadi itulah, rasa-rasanya bolehlah kot, tak payah masuk lah kot. Jadi kami akan terus untuk mencari makan. Tapi dah sayanglah sebab keunikan temple ni ataupun wad ni adalah ia diperbuat daripada kayu. Dan kalau tengok pada apa nama, gambar-gambar online memang cantik, memang sangat cantik. Tapi tak apalah, mungkin nak kena beli tiket lah, nak kena itu, nak kena ini, banyak sangat songeh je. Tak payahlah, kita ambil gambar daripada Google je. Kalau ada rezeki next time lah. Ya, Ustaz kata buat AI kan. Okey kan, kita nak cari makan dulu. Laporan ni sekarang jam dah menunjukkan pukul 12 waktu tempatan. Cepat juga kita berapa jam ni ya? 2 jam. 2 jam agak laju jugalah. Jalan straight highway, tapi berlompat-lompat lah. Dia macam tak berapa nak cantik sangat jalan dia. Dan lori, ya ampun ya Tuhan. Lori banyak, lori daripada nak menghala ke bengkel. Banyak gila lori, penat melayan lori. Tapi itulah, apapun daripada tempat kami tadi dalam 2 jam. Kalau daripada Nakhon Ratchasima tadi 3 jam lebih 3 jam lebih. Jadi itu dia. Apapun, kita dah sampai Pattaya. Nanti kita akan update. Ciao. Minyak RM170 Ada lagi. Apa dia? Minyak duit RM170 RM. Tu dia. Sampai sini. Sampai sini. 170. Macam ni. Dua kali isi. Dua kali isi ke? Ya. Oh yalah.
Itulah betul lah tu. Minyak memang jaga. Itulah dia nak berjalan sangat kan. Ambil kau. Tapi satu lagi geng ya. Saya perhatikan dekat Thailand ni. Nombor satu. Sebab kita dah beberapa kali, banyak kali jugalah keluar masuk Thailand. Nombor satu yang saya perhatikan di Thailand ni, segala bagai undang-undang jalan raya yang telah dicipta oleh manusia dalam satu alam semesta ni, dia tak ikut. Dia tak pernah ikut. Melawan arah, duduk lorong kanan, tak nak masuk kiri, sekali signal masuk terus masuk, amat bahayalah sebenarnya. Dia cara pembanduan dia bahaya. Jadi itu satulah, itu pemanduan. Nombor dua, segala yang haram ada dijual di Thailand. Okey. Mungkin sebab ialah budaya dan juga agama dia, tak kisahlah, kita tak nak komen sangat bersatu. Nombor tiga, rakyat dia, peniaga-peniaga dia haram tak erti cakap orang putih. Dia cakap Thailand aja. Okey, kadang-kadang kita nak order makan susah, kita nak buat itu susah, nak tanya susah, segala bagai susah lah. Itu yang saya perhatikan lah. Tetapi orang tetap datang. Orang tetap berpusu-pusu datang Thailand ni. Jadi apakah rahsia sebenarnya Thailand? Apa saka dia pakai yang buatkan orang tetap datang walaupun susah komunikasi, bawa kereta, bawa kenderaan sendiri macam hanat susahnya, because orang ni tak berapa nak ikut undang-undang antarabangsa dan persenjagaan raya kan. Lepas tu itulah dia. Tapi saya rasa lah, ini pendapatan saya lah ya, pendapatan saya rasanya sebab dia punya level of service. Sentiasa service with a smile. Nombor satu. Okay? Kalau pergi hotel mana-mana ke, pergi kedai makan apa ke, dia akan melayan kita dengan baik. Okay, budi bahasa, adab dia tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua ialah murah. Murah tu subjektif lah. Sebab saya tengok makan taklah murah mana pun, kadang-kadang mahal juga. Tapi yang saya perhati yang betul-betul yang kami rasa murah adalah hotel dia. Betul Zack? Hotel dia kan? Hotel dia memang tak boleh disangkal lah. Sebab kadang-kadang hotel macam semalam B2 bapak selesa, bosor, katil selesa, toilet semua komplit lah, cuma tak ada breakfast. Baru 130 kan, RM130. Dekat bawah hotel ada laundry, ada macam-macam lah, ada massage, ada pasar malam, masuk komplit. Bagi saya one stop center, betul. Itu menang dia daripada kita. Sebab kalau kita, saya rasa kalau level Malaysia hotel tu mau 200 200-300 tak lagi. Sebab itu one stop center kan. Memang confirm. Jadi itulah antara yang saya perhatikan Thailand yang kita berjalan dan kita belajar adab, kita belajar orang kata apa, custom ataupun budaya orang kan. Jadi itulah yang saya perhatikan. Jadi tourism Malaysia tolong buat kerja. Kan? Korang ni berjalan nombor satu, nak pergi Europe lah, nak pergi itu lah, nak pergi ini lah, tapi Langkawi tu pun kau tak boleh jaga. Orang di Malaysia banyak kan self. Oh ya, self. Dah ada lah Ustaz tu, tapi tak jadi. Tak jadi. Macam Langkawi. Okey, Langkawi. Orang tak nak pergi bukan sebab orang tak suka. Memang orang suka, makan senang, tempat ada, tapi mahal ya amat. Hotel kau, ya Rabbi ya Rasul. Bukan tepi pantai bukan tepi pantai, seberang pantai. RM300-400. Tahulah orang Malaysia ni kaya kan, tapi tak payahlah sampai macam tu sekali. Kan bila orang banyak pergi Thailand tak masuk Langkawi, korang bising kan. Rakyat tempatan bising. Tapi itulah, apa alasan korang? Minyak kat Thailand ni berdentum, gold mahalnya dekat RM5 seliter tau. Tak ada budi-budi madano semua, tak ada. RM5 kalau kita convert duit kita. Tapi masakan dia tetap murah. Hotel. Apa sebabnya hotel kat Malaysia mahal? Aku pun tak faham. Pasal minyak tak mungkin kan. Kalau nak kata kau tempat kau lawa, aku rasa dia macam contoh semalam B2. Okey, itu kira hotel yang orang kata rangkaian lah, dia rangkaian hotel di Thailand. Okey, dia memang tip top lah. Tapi hotel-hotel kecil macam Riverfront apa lagi? Ada 2-3 hotel kita pergi yang orang kata private own lah, private own. Memang murah, servis puas hati, siap ada breakfast. Macam dekat Sungai Mekong tu, breakfast with a view kan. Aku tak faham lah. So aku harap tourism Malaysia buat something lah, Jangan kalau kau tak nak, kalau kau nak attract orang datang, kau kena buat sesuatu. Kau jangan harap
setakat benda tu dah ada, wisata cakap bahasa Melayu, cakap bahasa Indon, wisata tu dah ada tapi kau tak jaga pun tak guna juga. So itulah, tiba-tiba baby dah tengah buta ni kan. Aku dah lapar ni, Zack dah lapar, Yus dah lapar, Ustaz pun dah lapar. Jadi jom lah kita cari makan sebelum diorang ni merayan. Lagi aku pula kena makan ni kan. Okay guys, ini pintu gerbang masuk ke apa nama tu yang ward tu. Tapi memang grand lah pintu gerbang semua. Orang pun ramai. Tapi tak daya lah kita nak masuk, nak kena berjalan, nak kena masuk ke dalam tu dia. Dia tepi laut tu lagi tapi dia jauh ke dalam lah. So tak apalah, kali ni kita pas. Mari kita ambil sedikit info kat sini. Tiket dah masuk 500 baht. So dalam tu ada elephant, horse, food massage, Thai costume, 5 pound fora, macam-macam lah ada. So kalau ikutnya kita sekarang dekat sini. Lepas dah beli tiket dia akan bawa masuk dalam gedebak-gedebuk. Temple dia kat sini, kat ujung ni. So jauh lah. So dia dah macam taman tema dalam ni. Tak apalah, next time lah geng. Tak kuasa lah nak masuk, dah panas ni, dah lapar. Mari kita makan je lah. Macam masak ni tu nak kering Kau punya order Telur dadah tu. berak ni Mac ni, berak lah. Macam-macam dia order, dia ingat rumah katnya. Ish. Ni abang ni tak order lagi, cepat. Ya, ni. Apa dia tu? Pak kapau. Stir fried apa? Stir fried. Spicy beef apa? We try. Nasi goreng nas. Mana nasi goreng? Cuma narik kan. Semua dah. Dah. Oh, try nasi goreng lah. Ikan goreng. Aduh, okay, kita dah sampai kedai halal di Pattaya. By the way, kita dah selamat sampai Pattaya, alhamdulillah. So kedai ni, apa nama jalan ni? Mokka Teogowa. Mokka Teogowa. Oh, panjang tu. Tak lah, itulah nama jalan dia. Jadi ada makanan halal semualah, ada biryani. Okay lah, not bad kedai dia. So, saya jom nak kita nasi- jamu saya dulu. Sebelah di masjid. So senang lepas dia boleh solat terus. Alright. Daging. Aduh, makan sup daging datang sini. Ni apa? Order yang pelik-pelik. Barulah tak panyosa, baru baloi. Datai jauh, Mek. Kan? Datai jauh. Mek apa nama, Mek? Ha? Apa nama? Nama Nadia. Ya, Nadia. Nadia. Oh, Nadia pula. Ini saja kan? Okey, baik. Terima kasih. Jadi AJK Hotel merangkap apa nama co-pilot Puan Zaili kita, dia tengah mencari hotel. Dia cari hotel. Dia tengok konten hampir tu. Cari hotel bang. Kita rancang rasanya dah akan duduk sini 2 hari lah. Kita reward diri kita setelah 6 hari merantau, 6 hari bermusafir. So kita reward diri kita, kita akan mungkin insyaAllah duduk sini 2 hari. Sementara tu Tuan Zaidi kita akan mencarilah hotel mana yang sesuai, yang bernama syariah compliant, tiada gangguan anasi-anasi luar. Anasi-anasi luar tak nak. Serius lah. Serius. Kita nak kalau ada setiap masa waktu tu dia ada azan dalam bilik. InsyaAllah kita cari. Ya, kalau ada, aku cakap bukan mesti kalau ada pertayaan ni. Baik. Geng, inilah khao soi. Khao soi memang menjadi kegilaan saya. Dia unik kepada Thailand negeri-negeri Thailand belah utara, wilayah-wilayah Thailand belah utara. Dia daging, okay, dan juga ada macam mi siput ni bukan. Mi siput lah kan. Mi siput goreng. Dan juga Mi sanggui. Mi sanggui ya. Ini memang idaman. Kat Malaysia tak ada ni, orang Malaysia tak kerti buat. Parah betul lah. Okay, mari kita rasa buat kali pertama ni. Bismillah. Buat kali pertama di Pattaya. Rasa macam rasa macam Maggi kari lah. Maggi kari mami. Ya betul lah rasanya. Dia sedap lah, not bad. Bismillah yang Bismillah yang. Bismillah gang, kita makan dulu. Makan. Aku lagi pun jodoh lah. Wah. Dan campur dengan teh ni.